Dr. Din, apa hukum Tok Imam baca dengan lagu Melayu dan sebagainya? Ini trend Tok Imam hari ini. Dia sudut hukum kalau dia baca dengan lagu-lagu yang bukan seperti mana biasa yang Arab baca. Dia tak langgar tajwid, dia tak langgar panjang pendek, dia tak mengubah maksud, masih ada keharusan. Tetapi dia memang mengganggu khusyuk. Saya bayangkan USM. Tiba-tiba Tok Imam dia baca Fatihah dengan surah mengikut lagu. Asalnya saya tak tahu lagu apa, tapi saya tahu lagu. Saya memang terganggu sungguh. Saya ni lemah. Pula asalnya suka muzik. Jadi bila orang nyanyi lagu tu sedap, baca Quran cara Arab kan, Bismillahirrahmanirrahim, kita seronoklah dengan lagu bacaan Quran yang biasa. Tiba-tiba dia bawa lagu moden. Orang muzik macam saya ni terganggu sungguh. Dia baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus, ini nasyid. Dia bawa kita teringat nasyid. Tok Imam itu dengan lagu Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lah, memang bacaan tu tajwid elok. Tanya nanti ulama, dia kata okey lah. Tapi memang terganggu. Sebab dia bawa lagu menyanyi yang kita tahu. Jadi otak kita terganggu. Ini muzik apa? Ini lagu nasyid apa? Jadi saya terganggu. Memang terganggu. Dan saya tak mau beriman dengan imam ni lagi. Saya kata, saya lemah. Pergi ke masjid lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa lagu sama. Takkan kita nak tinggal jemaah. Sabar je lah cikgu. Tapi alangkah bagusnya kalau kita baca macam biasa, baca style Arab, baca seperti orang Arab. Jika dia baca Quran tanpa mendayu-dayu sangat, kita boleh fokus. Dia tak terikut dengan lagu-lagu Melayu dengan suara mendayu-dayu, kita boleh fokus. Tapi bila dia bawa lagu dengan lagu yang biasa kita dengar, lagu moden, kita boleh terhilang fokus. Saya terhilang fokus. Kena betul-betul berusaha lah untuk fokus balik, insyaAllah. Jadi jika tajwidnya elok, tak mengubah maksud, harus, insyaAllah. Walaupun saya terhilang fokus, hukumnya harus, insyaAllah.